Lepas itu kitaran rasuah itu berterusan. Benda ini saya dah cakap banyak kali daripada awal dulu tuan-tuan, pasal kitaran rasuah ini. Ahli politik ambil duit daripada tycoon, pergi belanja pilihan raya, pergi belanja pemilihan parti, dana politik parti, lepas tu menang pilihan raya, menang pemilihan parti, bagi duit pula bagi tycoon. Kitaran ini tak berhenti-henti. Sebab itu saya usulkan bertahun-tahun dulu, saya tulis buku pasal benda ini untuk kita buat akta pendanaan politik. Saya tulis buku pasal benda ini tuan-tuan, untuk kita pecahkan kitaran rasuah ini yang kita perlu buat. Macam mana nak buat akta pendanaan politik? Nombor satu, kena ada Perdana Menteri yang bersih, daripada parti yang bersih. Kalau Perdana Menteri itu ada link ni dengan tycoon-tycoon ni, ikut cakap tycoon je lah, betul? Tangan-tangan gaib ini, sampai bila kita tak boleh pecahkan kitaran ini? Sampai bila kita suruh buat akta pendanaan politik? Dia nak buat ke tidak, tuan-tuan? Dia tak buat. So PAS kena jadi Perdana Menteri, PAS kena jadi Menteri Besar Selangor ni, tuan-tuan. Di Sabak Bernam ini, di Sungai Tawar ini, dulu di Hulu Kelang. Saya cakap di Hulu Kelang PAS kena jadi Perdana Menteri. Sekarang di Sungai Tawar, di Sabak ni saya cakap kali ini PRU 16 atau PRN PAS kena jadi Menteri Besar Selangor, tuan-tuan. Kita hapuskan kartel-kartel ni, tuan-tuan. Di Selangor ni banyak kartel ke tidak? Banyak. Tuan-tuan rasa kenapa banyak sangat pendatang asing ni semua boleh meniaga, boleh ini, tidak dikacau, tuan-tuan? Kenapa? Bila kita meniaga, macam saya cakap tadi, terlebih sikit, meja sikit dah roboh, betul tak? Tapi tiba-tiba ambil mesin kuda lah, apalah. Masih ada ke tidak, tuan-tuan? So kita kena bersihkan benda ini. Kita kena bersihkan, untuk bersihkan benda ini, supaya PBT ini tidak ada rasuah. Hapuskan rasuah, tuan-tuan. Ini yang kita perlu buat. Kalau tidak, sampai bila lah pencemaran sungai ke apa ke, kilang-kilang haram ni duduk tabur ini sungai, buang sungai yang air kita minum ni, tuan-tuan, dengan pencemaran. Kenapa? Penguasaan tak cukup lah tu. Kartel banyak, rasuah masih ada, tuan-tuan.